Ramai rupanya orang Johor yang tak tahu cara makan mi kolok Sarawak dengan betul. Yang biasa korang jumpa tu betul ke original? Ni kita orang ajar cara makan yang betul dan confirm original. Lokasi dia kalau korang dari arah Tampoi menuju ke Perling, korang masuk kiri yang ada Giant Taman Perling ni. Lepas tu korang terus je sampai jumpa traffic light yang nampak flyover depan tu. Korang belok kiri. Korang terus sikit, susun ni korang belok kiri. Dia betul-betul sebelah dengan kubur Sungai Dangan ni. Dekat sinilah korang boleh jumpa mi kolok Sarawak yang original. Owner dia ni memang datang dari sana tau. Korang tengoklah presentation dia. Susah nak jumpa kat tempat lain kan? Cara nak makan dia, korang campurkan dua jenis sambal yang diorang bagi ni. Lepas tu korang gaul and masuk mulut dan telan. And then baru korang hirup kuah. Yang ni pula mi laksa Sarawak yang original. Dia memang datang sekali dengan kuah dan boleh terus je makan. Tapi kalau nak yang menu simple, boleh cuba yang ni. Dan peminat ngopi-ngopi pula, diorang pun ada beraneka jenis. Yang panas ada, yang sejuk pun ada. Korang cari je Fokono Coffee Taman Baiduri, Johor Bahru. Bukan tak kapot lepak-lepak je, nak buat event pun boleh. Harga promo RM22 satu kepala, siap dengan makan. Mun rindu laksa Sarawak, datanglah ke KP kami, Fokono Coffee di Johor. Okay, doakan kami sentiasa sihat supaya dapat kami meneruskan tradisi menu laksa Sarawak ni dan mi kolok pada semua orang Johor.